kan ni. Kalau malam macam ni ke? Malam ni kolam air panas. Kolam air panas. Ada sauna. Malam ni sama tengok kita datang puas lagi brigade Manbelang. Boleh masuk tak be? Hah? Ada ikut. Ada tambah lagi kot saya fokus ke dalam tu. Dan membukakan RM70 merah senang hati. Betul ke dia? Hijau. Iguana hijau. Ular putih belum ada. Kalau ada nak pergi ular putih. Ada ular putih tu. Kalau anda ingin melihat ular putih, datanglah ke Zoo Triping. Ular putih. Orang hutan bijak sekali yang dunia. Adakah betul tu? Ya, memang tepat. Memang tepat. Jangan tajul. Kejut lagi sekali apabila lihat untuk kawan saya nama Zulfakar tu ada buasi. Zul berat dia tak pandai tu. Apa Zul macam? Nama dia ikan arapaima berkaki kepala otak. Ni kat mana ni? Kat mana? Nak tengok buaya yang julung-julung kalinya. Ni ada. Buaya julung-julung. Macam kita kebal Ni adalah buaya kecak kebal julung-julung. Macam Ashka. Buaya julung kalinya. Saya sekarang sedang berada di Zoo Taiping melihat rusa ubi. Bersama siapa tu? Joy, buat kat sini. Tajul. Ceritakan sikit tentang rusa ubi ni. Mari sini. Macam mana awak boleh datang sini Tajul? Oh, saya berjalan-jalan dengan kawan-kawan saya. Tak sangka lah saya saja ada berjalan-jalan ni kan. Rusa ubi ni. Apa yang kamu tahu Tajul tentang rusa ubi? Rusa ubi ni dipanggil rusa ubi kerana dia suka diam. Diam ubi. Rusa ubi. Tengok. Diam ke? Mana bercakap? Tu cakap dengan dia. Lihat. Oh, itu. Habis Tajul lepas ni nak pergi mana Tajul? Saya rasa lepas ni saya nak pergi taman buaya. Lama tak makan buaya. Dia masa sarapan buaya ke apa? Makanan tengah hari saya ni. Tengah hari buaya, okey. Okey, jadi Tajul, ucapkanlah selamat tinggal pada saya. Selamat tinggal, Zulfakar. Bye. Tajul tak salah saya ni. Tak balik lagi ke? Zulfakar. Kenapa dah balik? Saya baru nak yang rusa ubi ni. Rusa buat kata orang, rusa diam-diam ubi bersih. Berapa? Tak tidur siang lah. This is burung hantu, okey.
Spesies yang agak garang. Hantu. Mana hantu? Ada hantu. Mana-mana. Ini spesies binatang yang saya tak apa gemar. Susah saya nak cakap sebab binatang ni bawa wabak. Muka dia macam siapa? Muka dia jangan bagi tahu orang. Caizat sikit. Ekor dia agak pendek dan muka dia agak hodoh dan bawa virus. Sucks. Jom tutup. Selepas kita telah penat berjalan selama 1 hingga 2 jam tadi, 5 jam, okey. 5 jam dan akhirnya hingga pasti kita telah berjumpa dengan salah seekor raja rimba iaitu Pakcik Rahman Belang. Yang ini Pakcik dah Pakcik Rahman Belang. Ini dia anak buah dia ni. Anak Dia dia. idola saya. Nama Mana? dia Man Belang. Lihat, dia mengorek buntutnya. Wah, dia jilat kontut dia. Sebab tuan Kelantan. Sebut jumpa dahi. Buat kata apa hang? Bapa sedap Dahu. jilat jebu. Okey, ini dia bontot rimau 2. Ini dia bontot rimau yang ketiga. Okey, apa perasaan anda lepas berjalan? Tarik teruskan. Balik. Teruja sekali dengan Jom, Man kita pergi. Belang. Kau tiaw doli lepas tu belah. Setelah kita rasa penat, kita ingin tidur di hotel Dolly. Hotel Dolly tu. Ayah kata, Dia kata jomlah kita ke doli balik. Kita check in. ayah kata lepas saya, jumpa lagi malang garang kita buat aktiviti lain, sauna. Bye bye, take care brother. Roger and out. Assalamualaikum, Roger and out. Check it out.